Test 1 2 3 1 2 3. Okay guys, selamat petang guys. Selamat datang ke channel Commander VF3i. Alright, so kita berada di Mersing sekarang ni, on the way nak balik ke Melaka. So tengoklah tayar aku, condition dia. Condition dia champion guys. Condition memang champion. Licin habis. So bila licin habis, aku tak tahulah mana yang ada problem, mana yang angin keluar. Dia keep on lembik tau. Tengok ni pun nampak dia dah ada macam sikit lagi nak nampak dawai. Okay, alright, so kita on the way ke Melaka sama dengan Y6. Okay, dengan condition tayar yang tak berapa ngam. Tapi nak buat macam mana kan, bajet tak ada untuk nak tukar tayar. Kena tunggu hujung bulan. Kadang-kadang hujung bulan pun bajet lari. So kita kena tunggu bajet-bajet yang lain. So insyaAllah hujung bulan ni ada bonus separuh 0.5, ada gaji YouTube dah masuk, and then aku dah jual tiket Skyhawk Run yang harga 100. Okay, so ada bajet lah sikit. Jadi kita kena korbankan banyak benda lah Kita kena korbankan banyak benda untuk kita nak kumpul-kumpul duit untuk beli tayar, beli rantai, buat motor sikit, apa betulkan apa yang macam sekarang ni SYM pula fork leaking. Tempoh sudah tukar fork standard tapi leaking. So kita kena cari fork yang baru ataupun kita service fork. Okay, so duit lah duit. Aku masalahnya ada duit saja. And kalau duit ada InsyaAllah tak ada masalah. Hai. Okay, kita nampaknya akan bertemu juga dengan hujan dekat depan ni. Okay, so di laluan kita ni akan bertemu dengan awan yang amat gelap. Tak terlalu gelap, tapi ya, kita akan jumpa hujan lah, senang cerita. Hujan sepanjang perjalanan daripada Mersing ke Kang dan seterusnya ke Keluang. Okay, dikabarkan, diramalkan akan berlaku banjir kilat di kawasan Mersing terutamanya. Bermula pada jam 4 petang ni. So nampak gaya jam pun aku terlupa nak pakai, tertinggal kat Mersing kat rumah. Apalah, nanti next week lah aku pergi cari. So diramalkan akan ada banjir. Jadi kita gerak awal sedikit. Tak tahulah, harap-harapnya sempatlah sampai ke lokasi laluan tu, taklah hujan lebat. Dan kalau boleh banjir tu jangan berlaku sekarang, berlakulah hari esok. Normal lah kalau kita lalu laluan di ke Mersing ni, di pantai laluan Kahang Mersing ni, memang akan kerap kali terjadi banjir kilat di setengah kawasan. Memang akan berlaku lah kalau hujan itu melebihi beberapa jam, macam 3 jam straight hujan lebat konsisten. So dia boleh menyebabkan banjir kilat. Itu normal kawasan-kawasan ladang dekat area Kahang tu memang sentiasa jadi lubuk banjir kilat lah. Jadi sebagai pengguna yang melalui laluan ini setiap minggu, kita dah faham dan masalah dengan keadaan dan situasi cuaca dekat sini. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang. So far setakat ni aku tak terperangkap dalam banjir lah. Jadi aku tahulah macam hujan, jadi kena bergerak awal. Kadang-kadang kalau minggu tu hujan lebat, biasanya simptom-simptom banjir tu akan ditunjukkan lebih awal. Jadi minggu tu aku takkan balik. Macam tu lah. Okay guys, bersama dengan Y16 ZR. Banyak benda nak buat dengan Y16 ni. Suspension, tayar belakang, macam tu lah. Itu yang paling penting sekali. Tayar belakang tu paling penting. Sekarang ni tayar dah botak gila-gila punya. Dah hampir-hampir sikit lagi nak nampak dah Y. Nanti tengoklah macam mana. Kalau ada rezeki ujung minggu ni ke atau ujung minggu depan ke, kita akan tukar kita punya tayar lah. Tayar pun mana rata aku tanya semua harga 200 lebih. Aduh, estes aku dengar. Sebab bajet aku bawah 200. Itulah masalah dia kan. Tapi tak tahulah, harap-harapnya jumpa lah Okay, so kita tak apa sangat. Kita just perkongsian balik solo bersama dengan Y16 yang dalam keadaan yang tenat sekarang ni. Dia punya tayar dia dan juga suspension yang memang dah terlalu rebound dia terlalu ni. Aduh, aku tak tahulah macam mana ni. Adanya banyak lah jenama yang bermain dengan fikiran aku nak cari dan beli. Tapi tak tahulah, semua macam over budget dia. Okay guys, teruskan perjalanan kita sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Okay, right, kita berhenti sekejap lah.
Jadi sekejap kita nak tukar kita punya GoPro pintu tingkap dia. So kita nak buat dia dalam waterproof mode lah. Okay, tunggu sekejap. Pasal tu aku rasa hujan lebat tau. Okay, so sekarang pukul berapa ni? Tak ada jam. Aku rasa dalam pukul 4 lah kot 4.30 dah. 4.30 dah sekarang ni. Okay, kita berhenti sekejap, minum air dulu. Biasalah, walaupun kita dalam keadaan cuaca hujan, kena sentiasa minum air untuk elakkan badan hydrate. Okay, kita sambung selepas ini. So nampak gaya memang tak ada vlogging lah. Kita tunggu cuaca dah okey sikit baru kita sambung vlogging. Alright. Okay, test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, baru saja selesai. Baru saja jadi lepasi hujan di area-area laluan Nita ke Kahang tadi. So kita nampak ni laluan projek pembinaan jambatan hidupan liar sudah mula berjalan. Sebab nampak tadi ada macam bajak, ada beberapa kenderaan construction lah kat situ. So untuk perkembangan selanjutnya nanti kita akan kongsikan lagi dalam video-video seterusnya tentang perkembangan laluan jalan pintasan hidupan liar yang akan dibina dan akan siap dijangka pada tahun 2028. Okey. Kalau untuk satu lagi projek laluan Kampung Peta, nampak gaya dah mula start, signboard dinaikkan tadi. Nampak gaya kalau nak ke Kampung Peta kali ni tak perlu lagi lalu jaluan ladang dah ada laluan straight daripada tepi laluan jalan Kahang Keluang ni. Dia akan terus sampai ke Kampung Peta insya-Allah. Jadi takkan lalu jalan hutan, jalan ladang, jalan hutan dan rasanya akan terhindar daripada banjir kilat lah aku rasa. Okay, so mudah lah untuk kita nak akses ke Kampung Peta. Kampung Peta ni unik sebab dia ada macam jeram yang cantik, macam tempat glamping, tempat untuk bercamping, tempat untuk macam-macam lah. Boleh buat aktiviti air kat sana. Tapi kena pergi musim yang bukan musim hujan lah. Kalau musim hujan akan ada banjir kilat dan memang air sungai tu akan naik. Sebab sungai dia tak dalam pun, dia macam titik je sungai dia. Tapi bila hujan lebat, dia akan menyimpan ataupun banyak air akan ada kat kawasan situ lah. Kampung Peta aku pernah buat video dia dalam 5-6 tahun yang lepas lah bawa motor H1M je guys, masuk dalam. Gila tak gila kan. Sampai tahap ada hujan, ada banjir kilat. Gila lah, memang satu pengalaman yang sangat mengerikan dan dahsyat dan tak boleh dilupakan lah. Okay, nanti insyaAllah kita akan ada peluang, kita akan pergi lagi ke Kampung Peta insyaAllah. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Kalau ada benda-benda kita akan sambung nanti dalam video seterusnya. Alright. Okay, so lokasi ini tadi seringkali menjadi lokasi kemalangan lah. Tak banyak penunggang motosikal, mereka kerap terbabas, terjatuh, tergolek sebab oleh jalan yang licin lah. That's why aku bawa sekarang ni dalam keadaan yang perlahan sebab tayar belakang aku sangat licin. So kalau aku corner aku dapat rasa memang licin, tapi kena perlahan lah. Kalau laju memang kita rasa slip je tu. Okay, so untuk mengelakkan kecelakaan aku kena bawa slow lah. Okay, sekarang pukul berapa ni? 5.17 petang ya. Alhamdulillah kita dah lalu. Kalau lalu kawasan ini maknanya kita dah selamat daripada banjir kilat lah. Alhamdulillah hari ni hujan tak banyak sangat, tak lebat, jadi tak ada hujan, tak ada banjir kilat lah. Alhamdulillah. Okay, so kita teruskan perjalanan, kita sambung. Kalau ada benda yang menaik dalam ride, solo ride daripada Mersing Mahala ke Melaka. Kita cerita pasal motor ni lah yang akan aku buat lah nanti, untuk suspension dengan tayar lah, untuk ride hujung bulan ni ke Terengganu insyaAllah. Okay, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Okay, test 1, 2, 3. Depan tadi baru saja lalu dua kenderaan, ada lori dengan kereta. Dia bagi high beam, aku tak tahu apa pasal. Mungkin ada kemalangan, mungkin ada accident kat depan ni. Kita kena slowkan kita punya riding. Sekejap tengok kereta ni, tu. Alright, mungkin ada accident kot, ataupun ada something yang kita kena alert lah. Kena slowkan sikit.
apa yang berlaku kat depan ni. Dia orang bagi signal, dia orang bagi apa ni, high beam. Okay, so kita pelan lah. Bila keadaan cuaca yang tak menentu macam ni, kemungkinan besar adanya kemalangan. Kan betul ada accident. Okay, ada accident lah, ada kereta. Okay, baru saja dia orang nak ni lah kot, baru nak angkat. Okay, tadi nampak ada accident tapi tak teruk sangat lah. Baru dia terbabas lah kot. Tapi dah settle lah tu, dah ada towing nak ambil dah. Okay, tadi ada satu lagi kereta, dia bagi lagi high beam. Macam-macam lah. Bila keadaan jalan basah macam ni, memang kita akan bertemu dengan banyak lah accident lah. So jadi kita kena berhati-hati lah. Aku dah biasa dah dalam sini, bukan nak kata apa lah, tapi memang akan kerap kali berjumpa dengan kemalangan. Tapi kebiasaannya kemalangan dia macam terbabas je lah. Sebab jalan licin, dia orang buat laju, tak sempat nak buat apa, terelak, tak dapat nak elak, terbabas, termasuk dekat tepi ni apa semua. Biasalah, lumrah lah melalui laluan yang orang kata laluan antara laluan berbahaya di Malaysia. Okey, kita tengok ke depan ni apa ada. Ada lagi tak pemandangan? Tadi ada kereta bagi lampu, macam tak ada je. Tak ada lah kot. Okey, alright, kita teruskan perjalanan kita, sambung selepas ni. Okey, ada lagi kereta bagi lampu tadi. Aku rasa ada kot depan ni. Accident terbabas ke apa ke. Okey, so kita kena hati-hati lah Suasana dia memang jalan dia licin so kena hati-hati lah. Terutamanya penunggang motosikal. Yang kita lebih risaukan penunggang motosikal lah. Macam aku sendiri lah, aku kena sentiasa berhati-hati lah. Terutamanya kalau lalu jalan yang selekor macam ni, memang selalu je problem. Alright, so sekarang pukul 5.25 petang, melalui laluan jalan Kahang ke Keluang. Sekarang masuk ke sepadan Keluang sekarang ni. Dah masuk ke bandar Keluang sikit lagi. Alright, so kita nampak gaya depan ni macam lagi mendung dan masih lagi orang kata dalam keadaan hujan. Alright, so mungkin akan terus hujan ni berpanjangan sampai ke Melaka mungkin. Tengok pada ramalan kaji cuaca macam itulah. So kena standby lah So bila naik motor ni kan, antara perkara penting yang kita kena tekankan adalah stamina lah. Stamina terutamanya waktu hujan macam ni kena pastikan keadaan badan betul-betul fit lah. Kalau tak, korang akan dedau badan. Terutamanya bila dah sampai rumah nanti. Macam aku pun biasa amalkan lah. Kalau dah sampai rumah tu, memang aku akan bilas lah badan aku dengan air sejuk, untuk elakkan orang kata hypothermia. Bila ada lagi tu dia bagi signal. Bagi signal lah, bagi lampu besar lah. Apa yang terjadi di hadapan kadang-kadang dia orang bagi itu ada tanda macam banjir kilat apa kan. Kadang-kadang macam tu lah. Cuma tak tahulah apa ada kat depan ni. Kita slow je lah Yang penting kita alert. Terima kasih kepada pengguna-pengguna jalan raya yang membantu memberikan arahan dan juga informasi di hadapan kita, supaya kita akan alert lah. Ada tu dia bagi, supaya kita dia bagi tu supaya kita slow lah, slow down, tak laju. Sebab kadang-kadang kalau kita tak perasan kita laju, depan tiba-tiba ada kereta melintang ke apa kan, kita tak boleh tak sempat nak elak lah. That's why lah dia orang bagi arahan. Dia kena hati-hati lah. Kita bawa slow je, slow, relax. Okey, ada accident lagi depan. Allahu Akbar. Okey, kali ni nampak macam agak serius. Kali ni nampak macam agak serius Okey. Memang dia berlanggar tu. Berlanggar belakang ke apa, tak tahu lah. Tapi nampak gaya macam tak ada menyebabkan kemalangan jiwa. Okey. Alright, so hati-hati guys. Terutamanya dalam musim tengkujuh ni, laluan yang agak licin ni menyebabkan kita terlalai dan boleh mengakibatkan kecelakaan yang kita tak nak inginkan, yang kita tak inginkan lah. Terus kena hati-hati guys. Alright, sambung jalan kita. Kalau ada benda yang menarik di depan, berhati-hati jalan raya guys. Sayangi diri sendiri dan orang yang tersayang. Okey, kita on the way mengalir ke Melaka sekarang ni. Kita melalui laluan Lebuh Raya Utara Selatan. Tadi kita tengok rain alam. Laluan kita ni Grimes kasar, warna hijau. So aku rasa okey lah kot kan. Okey, perjalanan yang penuh dengan dugaan. Hujung musim tengkujuh ni memberikan satu orang kata gambaran supaya badan kita sentiasa
bersedia dengan apa jua climate change yang akan berlaku di sepanjang perjalanan nanti. Okey, so teruskan menyanyi, sambung kalau ada benda yang menarik di hadapan. Alright.